Kalau nak cakap apa tadi? Publish. Kalau awareness Fokus. Kau apa Sekejap. Tu kat bawah ada sebelum Okey, fokus lagi. Kau sebelah dekat kau sebelah dah. Okey, ini adalah checklist untuk engagement. Dia tak jadi lagi. Okey, ini adalah untuk engagement. Untuk awareness, apa yang korang kena tengok adalah yang pertama, frekuensi. Frekuensi ni kekerapan orang tu tengok. Contoh, mungkin tiba-tiba Syida tengok kita punya iklan tu 3 kali, 4 kali. Tapi orang yang sama dia tengok. Dia tak shock lah. Kita nak reach lagi ramai orang. Bukan dia nak suruh dia tengok banyak kali sampai dia bosan. Betul tak? Takut nanti dia report kita. Bahaya lah. Kalau orang tu tengok banyak kali, dia akan block. Yes. So tak best. So kita nak reach ramai orang. Okay. Yang this one maksimum 3 kali. Kalau dia dah pergi sampai 4, dah off. Okay. And then yang nombor 2, CPM, CTR dengan CPR tak salah. This one. Yes. Frekuensi ni kita tak boleh setting. Ini kita punya monitoring. Dia sama macam ni. Yang ni kita monitor daily kan. Yang ni pun kita boleh. So